Hi guys, welcome back to my channel, My Diaries of Life dari Hidup Mimi. Hari ni hari Ahad, 12 hari bulan 10. So hari ni this vlog is going to be about Pak Koi, Cik Ju, Hana, Hanan and Oya nak datang rawat Mimi. It's a random weekend and then Mimi tak balik. Lepas tu Cik Ju tanya, pergi mana-mana tak? So diorang nak datang. So nanti Mimi akan bawa diorang pusing-pusing ATM and then lah. So sebabkan dah lama tak jumpa diorang, I bought something for them, but for Hana, Hanan and Oya. Sebab semalam kan ada booth dekat Acid, macam ada jual-jual kan. So look what I bought. Tada! Sekejap. Dia crochet kitchen. Tada, this is the first one. Tak boleh keluarkan dari plastik sebab nanti dia macam buruk. Dia gambar bintang, nampak tak? Macam tu. I think this is for Oya. And then next, dia gambar anjing laut. Nampak tak? Warna kelabu. Tada. Ni tak tahulah sama ada untuk Hana atau untuk Hanan. And then this one is the cutest. Gambar ayam. Ni semua okey lah harga dia, tapi dia mahal sikit sebab dia crochet kan. So macam karya orang, macam you know, dalam range dia dalam satu ni 10 ke 12 ataupun RM15 macam tu lah. Comel kan? So nanti diorang datang, I will give this to them. Sabar ni sebab diorang kata diorang datang dalam pukul 10, sekarang ni baru dalam pukul 8 lebih. Okay. And then another thing, nak buat haul lagi. Dah hari tu kan, nak before this ni pergi IOI kan, and then pergi Allian tu kan. So look what I bought. Tada! Classic Queen. Ni tak pernah try ni, tapi mama pernah pakai kot. I don't know. Tapi bau dia macam bau elegant macam tu. You know? Okay. And then next, ni beli casing earpod. This one casing kan yang beli ni warna purple kan. Lepas tu casing ni pun yang beli warna purple juga. Tada. Tapi yang beli dua, so satu lagi dia bentuk macam ni. Nampak tak? So I got two untuk berapa tau, tapi free shipping lah. Okay. So tu je, tak sabar nak jumpa diorang. Sebab diorang selalu tak edit with me, so I'm going to make this vlog only for them. Okay. So that's all. See you guys bila dah siap nanti. Bye. Siap. Look at my outfit. I love it. It's navy blue. Going down. Bye. We're in there. Cik Ju, waktu kena masuk kan? Saya dah diambil. Hana dapat bentuk apa? Hitam. Yeay. Hana nak gantung tak? Gantung kat beg. Macam Kak Hana buat. Dekat my town. Bentuk apa ni? Ayam. Cheese. Orang dekat my town yang gabung dengan IKEA. Ada. So nak buat access. It's first time I'm going here.
Cantik guys. A lot of books and then other songs. Ta-da! The gift ideas punya tempat. So comel. Oh my god. Ni cantik ni. Tada. Guys, look at this. It's so pretty. Hi guys, I'm going to take this. Ni masa Farhan ni ada tau buku ni. Banyak series. Dia ada yang macam ni. Yang ni, yang ni, yang ni and yang ni. Daripada book cute. Tapi I'm going to take this. Castles of Wild. Dia macam cun. Chun chun. Wee wee. What the dog doing? Peace. Weh, dia nak ambil dua. Pakai. What the dog doing? Macam mana? Hana tengah beli tea live. Si baik. Menjadi. Masih. Oh, yang gini. Mana sini lagi? Sini sikit. Boleh kot. Boleh stable tak? Mak, air tu boleh tak situ boleh? Bagi lah. Takut tumpah. Sit well and let's go. Whoosh. Look, there are so many dynamic projection technology. Are you curious? Wow, so many dinosaurs. I know
Stegosaurus, and Triceratops. To be a Mosasaurus is a ferocious ocean hunter with a ferocious temper. Hush! Keep your voice down. It's Tyrannosaurus Rex. Let's wait until he's far away before we leave. Is it gone? Don't get swallowed. Hi. Thank you, sir. Makan cendol kita. Adik, bisa. Mari orang best. Terima kasih. Best tak? Nanti boleh try yang lain tak? Okay, bye-bye. Ramai guys orang. Kita have lunch here. Kita orang first time try rate. Sebab anak rate. Tengah makan pula. Rate berapa? 80. Yeah, Kecik Zoo. 8.5. Sedap. Okay lah. Oh ya, nak rate tak? Raya bagi berapa? Nombor. Pilih satu. 10. Weh, habis makan. Hanan? Saya berikan 10. Wow. Tinggi semua tinggi. Tapi sedap. Mimi bagi tadi berapa? 7. Sebab tak, tapi sedap. Okey. Okay, first time Pak Korea apa? Dia tujuh je. 7 dah. Bertukar dah. Sebab makan Yelah tu, okey. 7. Ya. Lama. Kena terang. Kena terang. Tangan je. Sekejap. Wish. Tadi kan kita dah keluar daripada My Town. So sekarang ni kita kat Mid Valley pula. 2 mall in 1 days. No. We're at rumah guys. Boleh tak buat macam ni? Badan kita. This is the lipstick Code Cebu yang beli. I just know this place exists. Sebelum tak pernah datang pun. Dan tiba-tiba wujud macam wow. Ada. Anda ni cantik tau sebenarnya. I will ask mama and papa to come here. Kat Minso. Minso sini besar geng. Ada aircon sejuk je. Tada, cute. Jom aku juga. Look at this. Okay, I'm going to buy this untuk letak lipstick Mimi. So Mimi dah tengok benda ni kat TikTok. Dia macam better beli kat sini je. Nampak tak untuk letak lipstick. Guys, ni so dia ada machine. Ni tengok ni, comel. Ada capybara punya patung. Aduh. Ice cream. Melnya. Terima kasih. Bye-bye. Bye semua. Thank you. See you. Bye-bye. Bye-bye. Okay, bye. Bye. Hah? Dah? Kasih tau Pak Koi. Bye-bye. Bye semua. Take care. Comment, like, share. Subscribe. Bye. Hi guys. So sekarang ni Mimi dah balik. Pak Koi and the whole family pun dah balik. Sebab esok Pak Koi kerja and then budak-budak pun sekolah. So I'm going to do a quick haul. Hari ni kita orang pergi 3 mall tau.
Gemar. Kita pecah rekod sebenarnya. Kita orang pergi Mid Valley second. First hari kita pergi My Town. Lepas tu last kali this is unexpected, tapi kita pergi Keep Mall dekat Dengkil. Mimi baru tahu Keep Mall tu wujud sebab kita nak pergi Ninso je tadi. So what I bought at Ninso adalah first, tada, storage ni nak letak casing phone. Sebab Mimi suka beli casing phone kan. So Mimi beli macam ni. Mimi dah tengok kat TikTok tapi macam dah ada depan mata kan. Kok nak tunggu yang kat TikTok. So beli je ni. So ni first item. Lepas tu Mimi beli, tada, scarf rambut warna purple and then dia tebal. I don't know, this one is saja. It's not keperluan tapi saja. Rasa macam memerlukan. Okay. And then the third item, Mimi beli hook sebab nak tampal dekat bilik. Recently hook Mimi banyak jatuh. Mungkin sebab Mimi letak barang yang berat sangat. So yeah. And then barang keempat Mimi beli, tada, comel kan? Nampak tak? Dia ada fluffy warna pink. Lepas tu tali dia warna purple. Ni nak buat gantung kunci rumah sebenarnya. Let's just try. Okay. Sebenarnya dia phone charm tau. Banyak guys jual dekat Ninso yang baru tahu. Sama ni Mimi jarang pergi Ninso. Tapi yang pergi Ninso selalu Cik Ju and the whole family lah. Sebab Hanan dengan Oya suka pergi Ninso. Mimi dah lama tak pergi Ninso. So Mimi macam terkejut Ninso ada jual phone charm yang sangat cantik. So nampak tak? Dia ada hook ni. And then Mimi just gabungkan dengan Mimi punya kunci rumah. Sabar tada. Dia akan jadi panjang sikit lah, but at least dia macam takkan putus. I know yang dia akan tahan lama. So macam Mimi tahu bila ada benda ni, so dia ada kunci rumah. Okay. Harga dia tak tahu lah satu berapa, RM2 atau RM2.60. Then the last item yang Mimi beli, I really need this. Mimi macam kalau nak pergi kelas ke apa, kan macam letak lipstick tu kat random place kan. So macam kadang ni serabut nak cari masa satu kod ni. So Mimi beli lipstick holder. Tada. Mimi dah tengok kat TikTok juga, tapi TikTok lagi mahal. Dekat sini baru RM2 atau RM2.60 macam tu. So macam better beli kan. Nampak tak? So let me try untuk letak segala jenis lipstick yang ada. Dia tak panjang pun tapi macam at least dia terletak and then boleh ambil macam tu je. Nampak tak? Okay. Let's put, nampak ni semua lipstick. So saya letak, okay. Oh tapi dengan yang ni macam tak sesuai sebab dia macam tinggi sikit. Tada! So dia akan jadi macam ni. Dia macam terabut sekarang sebab tak dekat atas surface yang rata. Tapi kalau letak kat meja, dia macam senang lah. So macam dah siap guna, letak. So dia akan tersusun. This is really helpful for me. Nampak tak? Kan cantik macam tu. Okay then. Lepas tu, tadi dekat My Town, kita orang singgah Access Book Apa ke Book Access nama kedai tu. Dia which is yang kedai famous yang ada macam shelf book cantik-cantik tu. Lepas tu, Nabi minta kat dalam gambar. And then I bought one book tapi tak bought pun. Nak beli tapi lepas tu pakai belanja. Tada! The title is Custers of Elville. Saya baca synopsis dia, it was like a good one. So I'm going to try. Dia nipis je, so tak adalah macam lama sangat. Okay, nak baca. And then masa nak balik tadi sampai Hanan and Oya bagi ini gift. So comel. I don't expect this from them. Tada, nampak tak? Ada bunga. And then it's a cute paper bag. So let's unboxing it together. Aduh. Comel lah diorang bagi hadiah. Mimi dah tak bagi apa-apa. Mimi bagi just kitchen tu je. Dah lama tak jumpa diorang sebenarnya. Today I had so much fun. Siap yeah. It's too dark. Tada! So comel. I think it's purple. Yeah, it's purple. Yeah, purple. Nampak ni, Elina soft purple. Oh my god, so cantik guys. So LG, tak tahu je stok tudung yang dah habis. Kalau dah habis macam dah boring juga. Dalam tak shopping tudung. Ya Allah, cantik, serius. Sangat cantik. Purple, my favorite colour. Sayang Cik Ju, Pak Kul, Hana, Hanan and Oya.
Sayang korang sangat-sangat-sangat. Cantik ya Allah. Telah bawal. Wih, tada, look at this. Look at the colour. Cantik. So, tu je for this vlog. Untuk Pak Koi, Cik Ju, Hana, Hanan and Oya, I want to say thank you for today. Sebab ambil Mimi, belanja breakfast, lunch, dinner, for the book, and then makanan. Oh, tengok ni. Pak Koi siap bagi kari pap lagi, serbungkus untuk Mimi rasa. Okay. And then, untuk semualah, I had so much fun today. And then, it actually healed my inner child. Thank you so much. Semoga korang berrezeki selalu, happy selalu, and dan diberikan kesihatan yang berpanjangan. Amin. Thank you again, Pak Koi and the family. Okay, to you guys. See you in the next video. Bye.